Hari ni kita akan buat serahan unit banglo ni, pemilik dia iaitu Encik Faizal. Habis kurang kita minta alai dan salah silap daripada pihak Farel apa-apa, kami mohon ampun dan maaf sangat-sangat. No? Baik, saya pun terima kasih kepada Bos Farid kerana meresepsikan rumah impian kami. Melangkah bersama impian rumah idaman. Hai, saya Muhammad Faizal. Saya Nurul Hafizah binti Ruslan. Kami berada di lokasi di Santan, Perlis. Kami mula-mula kenal Farel 88 melalui TikTok. Kami banyak tengok video-video Farel membina dengan orang. Lagi memang cantik-cantik rumah dia dan terbaiklah perkhidmatannya. Okey, secara jujurnya kami memang orang kata apa berperhatilah dengan binaan Farel, dan kami juga orang kata pilih Farel ni sebab sebelum kami pilih Farel, kami ada survey lah lain-lain punya kontraktor lah. So kami berperhati dengan setiap video yang Farel duk tunjuk, Bos Farid duk tunjuk rumah, design dia, dia punya rekaan, dia punya binaan tu, sebab itulah kami pilih. Dan bila terhasilnya, dan orang kata apa agak terharulah sebab ni rumah pertama kami, dan juga selang lagi 2 hari adalah anniversary kami yang ke 9 tahun. Desain rumah kami ni kami pilih sebab bumbung dia tu dengan keluasan lah, ruang tamu dia luas. So rumah ni berkeluasan 821 kaki persegi. So harga yang waktu kami pergi booking dengan Farel tu 140 kaki. So total rumah ni harga 115k. Tu tarikh yang 2024 punya harga lah. So rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. 8 hari bulan 9 lah dijangka siap. So tarikh tu dah lebih lah sikit dengan kekangan masalah dekat sini lah kiranya. So sekarang ni hari ni kami terima kunci dan dalam keadaan rumah semua dah sempurna lah kiranya. Okay, kalau ikut manager di sini adalah Nizam yang berurusan lah dengan kami. Kalau kata ada masalah ke apa ke, memang kami berhubung dengan dia lah untuk bagi tahu apa masalah, apa benda yang kami tak puas hati ke apa ke dalam sepanjang tempoh pembinaan lah kiranya. So Nizam pun memberikan orang kata apa kerjasama yang sepenuhnya lah. Bila-bila masa je kami WhatsApp ke kami call, memang dia akan angkat, dia akan respon lah kiranya. So terima kasih juga kepada projek Nizam. Okey, kami mengambil peluang ni untuk mengajak rakyat Perlis, marilah bina dengan Farel 88. Ni bukan nak jack, ni betul memang perkhidmatan terbaik. Hasil pun terbaik. Cat digunakan cat first grade, memang terbaik Farel. Dan saya tambah sedikit. Dalam saya duk update, saya selalu update status saya, Facebook saya, TikTok saya pasal rumah lah. Dan ramai orang yang komen rumah buat dengan siapa, cantik, design. So memang dalam masa yang sama memang kami pun orang kata apa mengajak lah bercerita. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut search TikTok Farel 88, nampak akan nampak rumah yang dia bina. Yang dia bagi apa yang? Kita bincang. Okey, kami dah bincang. Kami bagi 10 per 10. So kalau ada 100 pun kami akan bagi 100 per 100 sebab memang kami berperhatilah. So kami orang kata duduk sini kan hari-hari mai tengok mereka buat kerja, dan kami amat berperhatilah dengan daripada segi design, daripada segi pekerja yang buat kerja pun. So tak ada masalah lah. So kami memang sangat-sangat berpuas hati dengan Farel 88. Farel bina, kami bahagia.